Jangan kata tips ni pun nak kongsi. Sebenarnya budak-budak muda banyak yang tak tahu ya. Kalau awak tahu tu maksudnya awak masuk dapur. Ada ramai orang tak masuk dapur juga. Actually masih ada orang yang tak tahu cara untuk hilangkan hanyut udang ataupun ikan seafood. Ni saya share sebab semalam saya suruh diorang buat cuci udang. And surprisingly diorang cuci udang tu sekadar dengan air. Lepas tu kebetulan udang tu hanyut. Bila dia goreng, busuk bau udang tu. So sebenarnya teknik dia selalunya kalau kita kat rumah, mak-mak dia akan pakai asam jawa ataupun belimbing buluh. Tu cara mak saya lah. Tapi kat sini kita tak adalah asam jawa yang fresh tu. So kita pakai je air asam jawa macam ni. So korang tinggal letakkan air dan kemudian gaul-gaul dia. Biar dia sekejap macam ni. Bagi udang tu dia berendam dengan air asam tu. Letaklah banyak mana pun tak kisah sebab tak ada pun sukatan. Dia sekadar untuk menghilangkan hanyut-hanyut udang. Okay. Selalunya udang lama lah kat supermarket tu kan dia dah ada naik bau. Macam udang dekat food court kita memang beli udang fresh. Ini saya tunjuk demo sajalah dekat you all. Okay, ini nampak pun udang fresh. Kalau udang yang tak fresh tu korang pegang dia pun dah layu-layu dah. Okay, jadi ini korang rendam sekejap. Sama juga teknik yang sama untuk cuci ikan. Ikan lepas korang dah buang perut dia apa semua tu, bersihkan dan korang rendam dalam air asam jawa. Kalau tak ada asam jawa boleh pakai belimbing buluh. Belimbing buluh tu ramas-ramas je. Tu cara mak saya. So bila dah jadi macam ni, basuh je. Korang biarlah rendam lama sikit. Macam saya sekejap je lah nak tunjuk demo. Cuci bersih-bersih macam ni sampai air dia dah hilang keruh. Siap cara ni, udang pun tak bau. Lepas tu bersimpan dalam peti. Nanti saya akan kongsikan untuk tips ayam pula. Stay tune.